Ni This meeting is being recorded. surat 82 tak? Ayat 25. 82 ayat 25. Udah. Mana udah? Kita baca sampai mana? Satu ayat. Ayat 25 udah, lepas tu Cik Salah 26. Dia baca sampai kat mana? 25. Sampai 26 ibu. Udah. 25 sampai Ada Wakaf Jim. Siapa? Lepas Huda siapa? Cik Sal. Lepas Huda Cik Sal. 1, 2, 3. Sampai Mimbau. Yang Wakaf Jim yang ketiga tu. Boleh? Sekejap 3, 4 lain dah tak? 3 lain tu. Empat. Yang awal-awal yang baris keempat. Ba'dukum min ba'd. Okey. Sekejap. Tak apa, kita baca dulu. Akhir-akhir nanti kita revision Nun Sakinah dengan Mim. Akhir nanti lah baca. Okey. Nice. Al-Huda. Okey, dah. Al-Huda. Sorry. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angkat makan lidah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sorry. Ada gangguan. Faham. Siapa yang tak pergi sekolah hari ni? Siapa yang tak pergi sekolah pagi ni? Sekejap lagi. Pukul 10. Hakim. Oh, dia pukul 10. Oh, dia kapal dekat sekolah Okey. Semula. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. Dot bagi dot yang belakang tu. Mim bau. بعضكم من بعض. Tak berapa dapat rokhawah dot tu. Bau. Keluarkan nak dekat. Macam nak keluar, macam nak muntah tu tapi tahan. بعضكم من بعض. Boleh dah. Okey. Tajwid. Okay. Waman lam belum jumpa lam.
hukum mat. Hukum dia idgham bila guna. Kita tak payah dengar. Okay. Lepas tu lam yastati'. Kat sini ada mim sukun bertemu ya. Izhar syafawi. Syafawi. Yastati' sin sukun ada hamas dengan rahawah. Dengan Okay. hamas dengan rahawah. Sifat tunggal dia ada apa? Sakin. Aiwah. Okay. Ain. Yes. Ain tapi ain sukun kita ada hukum huruf hukum apa? Nak sebut apa? Sifat huruf ain. Sifat huruf ain okey. Ha. Dia jahal dengan tawasit bin Umar. Okay. Okay, cuba sebut lagi sekali dah. Lam yastati' ni cuba sebut balik. Lam yastati'. Lama sangat. Lama sangat. Mim ni tawasud je. Lam dah macam dengung dah. Semula. Lam yastati'. Jangan lama. Sikit je. Tu lama tu. Lam gitu je. Kalau lam terlebih. Sikit je. Lam yastati'. Okay. Sebab tadi to tu bunyi macam dekat-dekat sangat dengan ta. To ni dalam banyak-banyak huruf isti'la, huruf-huruf tebal, yang terpaling tebal ni to. Okay, martabat tebal dia. Jadi lam yastati'. Angkat pangkal lidah betul-betul. Okay. Terus minkum. Okay, minkum nun bertemu dengan kaf ikhfa hakiki. Lim sukun bertemu ta izhar syafawi. Tahu. Waw jahar dengan rahawah. Tahu. Iyalah Jahal. apa dia punya ni kat sini. Dia lin. Harful lin, okey. Lepas Ni? tu tanwin lan bertemu hamzah, tanwin izhar halki. Ayyam fiha nun bertemu ya idgham ma'runa. Nun bertemu kaf ikhfa hakiki. Muhsanati hani hamas. Betul eh? Hamas dengan rahawah. Muhsanati. Mu'minati hamzah bila jahar dengan syiddah. Mu'minati. Lam? Ni alif lam apa ni? Lam alif lam qamariyah. Qamariyah. Jadi lam ni ada sifat apa? Kalau sifat tunggal apa? Inhiraf. Okey, betul. Kalau sifat berlawanan, betul. Sifat berlawanan dia tawasud dengan jahar. Okey. Okey, lepas tu wallahu lafaz awal lafzul jalalah. A'lamu ain tadi sama yang kat atas ni. Sekejap. Mana lafzul jalalah kat mana? Wallahu tu bukan Dah kat bawah dah. Bukan kat sini. Baru baris kedua kan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sorry. Tengok Quran lain. Okay. Nun bertemu mim. Idgham ma'runa. Idgham ma'runa apa ni? Kamil ke nakis? Okay.
Kamil, Kamil. Kamil. Tembak ke? Ingat. Betul je. Walaupun jawapan dia betul, tapi muka tu macam muka tembak, okey? Sebab ada Okey. ada tajdid ni. Oh. Betul lah Kamil. Okey, salah satu tanda dia. Okey. Malakat. Malakat aymanukum. Ta ni ta sukun ialah hamas dengan syidah kot. Ada syidah. Betul. Ah, Okey. Aymanukum ni lin. Tapi kalau nak sebut sifat huruf dia ada jahar dengan rahawah. Lepas tu kum min idgham mim apa? Idgham mim. Idgham boleh. Selain daripada tu, Selain itu nama idgham dia yang lain. aruna. Idgham aruna juga. Bukan. Sorry. Izhar. Bukan izhar. Astaghfirullahaladzim. Idgham syafawi. Selain daripada tu, idgham, apa huruf yang sama tu? Yang mana? Idgham, kalau huruf dia dua huruf bertemu tu dua huruf yang sama. Idgham Idgham mutamasilan. mutamatsilan. Udah suka sebut yang panjang. Kalau yang pendek nama dia idgham mislain. Mutamasilain betul juga, tak ada masalah. Okey lagi. Nun. Okey, Jumpa dengan fa. nun jumpa fa ifah hakiki. Okey. Mukminat dah tadi, okey. Terus Okey, tu wawahu lafz ya. dengan ta. Kita sukun dengan ta ke kita sukun dengan ha? Kita kalau wakaf sebut ta juga. Sebut ta sebab apa? Cuba tembak orang lain. Nak tembak siapa dah? Dia tak boleh kalau panjang ni kena kedai juga. Okey, apa yang tadi? Kak Rahmah. Kak Ramah, kenapa kena sukun dengan ta bukan dengan ha? Ta. Sebab dia ada huruf ta. Berbaris atas. Berbaris atas. Ta ni Huruf ta. sukun. Ta ni kasrah ni. Ni ta ni kasrah. Kenapa kena sukun dengan ta? Kenapa ada yang kena sukun dengan ha? Ada yang kena sukun dengan ta? Sebab apa? Ta ni kena sukun dengan ta, tak sukun dengan ha. Jangan ni. Dia kalau huruf yang macam huruf ha tu kan dia macam lain. Dia kan ada dua. Alah macam mana? Nak sebut. Tak kerti lah benar nak sebut. Minta Salihan Hayat. Siapa? Kadang-kadang kita kena tahu macam mana nak terangkan. Benar tahu dah Kak Rahmah nak cakap apa tapi tak keluar apa benda nak terangkan macam mana. Okay. Saya cuba boleh tak? Dia bukan ta marbutah. Tak ada ta marbutah. Dia bukan ta marbutah. Okay, kalau bukan ta marbutah kita panggil ta apa? Ta maftuhah. Ta yang terbuka. Kalau marbutah tu dia tertutup kan, dia bulat. Dia bulat. Kalau yang ni kita panggil ta maftuhah. Ni Allah tak apalah dengan mouse benar tak guna pen. Ni ta marbutah. Ni ta maftuhah kita panggil. Sekejap, pen juga tak sedap dah tulis dengan mouse ni. Lambat. Macam orang cacat kat tulis. Maftuhah macam je maftuhah. Kan fathah kan maksud dia buka. Fathah kan maksud dia buka. Fathah. Fathah tu buka. Mulut kita buka. So fathah tu maksud dia buka. So yang ni kita panggil ta. Sengit pula dah. Ta maftuhah. So bila ta maftuhah kita sukunkan dengan ta lah. Kalau ni ta marbutah. 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 Ta lah sebenarnya. Nak ejut ta macam mana? Tah. Gitu.
Okey, tu je penerangan dia. Saja je. Okey. Sambung dah. Yang ni baru sampai lafzul jalalah. Okey, wallahu. Nah, wallahu tu lafzul jalalah. Hmm. Pun sifat huruf ain tadi Yang dah samalah sebut tak apa. Skip je. Skip je. Ni apa? iman. Ni apa? Mad asli. La. Alamak. Apa tu dah? Dia macam mati tapi sebab dia ada hamzah. Kita panggil mat apa? Oh, mad. Selain asli tu apa namanya? B. Mad. Apa? Mad badal Mat badan. Okey. Ba'dukum. Sambung. Mim jumpa baru tak sebut Tak pernah sebut ni je. Mim dengan mim tadi idgham mislain. Lepas tu Lepas tu mim jumpa ba ikhtilaf. Nun dia jumpa dengan ba ikhtilaf. nun Kita kena sukun jumpa ikhlas. Okey. Lepas tu and then Yes, so. lepas tu Imba. Okey, habis kat sini dah kan? Udah kan? Bot ni ada apa? Bot kita dah sukunkan dia. Apa sifat yang ada dekat bot? Bod. Sifat tunggal ada apa? Bot. Allah, sifat tunggal dia lupa. Apa? I I kan? AI. Tak ingat lah. Maaf. Pemanjangan, panjang. Itulah. Istitolah. Istiqalah. Kalau sifat berlawanan, Dia ada apa? Hamas ke jahar? dia ada hamas. Jahar. Jahar dengan tawasul. Tawasul. Tawasul lin umar je. Wah, sorry. Rahawah. Kalau kau bisa tiga dah. Udah kamu dah. Okey, jadi kena bagilah rahawah tu walaupun dia duduk kat ujung. Dia rasa susah kadang-kadang sebab dia ada sukun juga sebelum tu. Mimbau. Ni sebenarnya kita panggil salah satu jenis iltiqat sakinain juga sebenarnya. Tapi iltiqat sakinain yang jenis lain. Iltiqat sakinain maksud dia apa? Pertemuan dua sukun. Pertemuan dua sukun. Tapi iltiqat sakinah yang biasa kita kenal tu yang kena baris bawahkan nun tu kan. Ni sebenarnya satu jenis iltiqat sakinah juga. Iltiqat sakinah jaiz mughtaffar nama dia. Tak apa, kita benar tak terangkan lagi yang tu. Maknanya masih boleh dibunyikan. Kalau yang kita tambah nun bukan kita tambah, yang kita tukarkan nun sukun jadi nun kasrah tu, yang tu iltiqat sakinan yang kita tak boleh bunyikan kalau tak bariskan nun tu. Yang ni kita boleh bunyikan. Dua-dua sukun ni boleh dibunyikan. Nama dia jaiz mughtaffar. Iltiqat sakinan yang boleh dibunyikan. Mim bau. Boleh. Tapi kena bagi rokhawah kat belakang tu dah. Bau. Jangan cepat sangat tutup. Bau. Kita terus dia tak ada dah dia punya rokhawah tu. Jadi nak bunyikan bot tu is a process tengah nak lidah kita nak bau. Kita tengah nak angkat pangkal lidah and lidah kita tu makin ke depan. That's the sound daripada situ kita dapat dia punya rokhawah tu. Kalau kita bau, kita terus tutup pergi makhraj tu terus,
tutup rapat macam tu, kita tak dapat. Tak dapat rokhawah dia. Dia kena bau. Macam tu. Alright. So nanti ingatkan Ben anak bila cerita Itikad Sakinah kita dah masuk ke belum? Belum. 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 Okay. Baru Next bagi topic. tajuk je. Okay, next topic. Okay. Terus, Cik San. Sal. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. Dia kalut-kalut tu. Tenang-tenang. Dia ada langkah panjang pendek tadi tu. Semula-semula. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف Aywa. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات غير Ambil daripada muhsanatin ghair. محصنات غير مسافحات ولا متخذات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك لمن خشي العنة منكم وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Nun mati bertemu, nun sukun bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Nun tasydid wajibul qanah. Bi'ith dal sukun. Jahar raqawah. Ha sukun. Hamas hamas raqawah. Nun tasydid wajibul qanah. Mat badal. Nun tasydid wajibul qanah. Nun tasydid wajibul qanah. Bil ma'ruf. Ro tafkhim ke tarkib? Ro tafkhim. Tafkhim. Okay. Nun tasydid wajibul qanah. Bil ma'ruf. Alif lam qamariyah. Tanwin bertemu dengan qain. Isal halqi. Qai harfun din. Ya sukun. Ha sifat huruf dia ha. Muhsana. Yes. Hamas. Tawasud.
Hamas dengan Hamas dengan Raqawah. Raqawah. Tin Ra tadi dah kan. Izhar Halki. Lepas tu Ghoi. Harfun Lin. Ya Lin. sukun. Ya sifat Lin. Jahar dengan tawasud. Okay. Tanwin. Tawasud. Ya. Ya. Ya bukan tawasud. Raqawah. Mana lagi? Tiwa. Tanwin bertemu dengan waw. Idgham ma'al qanah naqis. Aywa. Kha. Oh. Syiddah. Jahar. Ya. Okey. Yang ni benar nak tanya Ibu. Ibu. Ni Ya. tanwin. Dia jadi Yang mat mana? iwat tak? Yang ni Yang mat mana iwat yang ke mana? yang last ni? Rahim, Tanwin kan? Rahim. Mak Rahim. Arif sukun. Akhdan. Hah? Akhdan ni apa? Akhdan. Wala muttakhidati akhdan. Dia jadi mat iwat ke tak? Tak lah. Tak sebab apa Kan tanwin ni. Kan? Sebab dia ada mat. Kan? Mat iwat pun mat. Mat iwat pun mat juga. Mat apa ni? Ya. Ini mat apa? Dah dengan alif dengan ni. Ya, mat betul ni. Kalau tanwin kan biasanya kita jadi mat iwat kan? Tapi ni mat iwat ke tak ni? Okey Tak. kan? Tak Tak, kan? okey. Tak tahu memang tanya Ibu. Kalau bukan mat iwat ni mat apa? Ni mat apa? Bukan mak Arif sukun. Ya. Ibu, Bena tanya. Ibu jangan tanya balik. Mak Rili sukun. Betul lah. Dia tak jadi mak iwat sebab ni tanwin baris bawah. Mak iwat kalau tanwin baris atas sahaja. So ni dia jadi nun ni akan jadi sukun. Jadi betul lah mak Rili sukun. Betul dah tu tapi macam goyah sikit boleh tanya. Okay. Alright. Terima kasih Ibu. Okay. Terus Cik Sal. Bertemu dengan Hamzah dalam 2 kalimah. Nun tasdik, jubul khunah. Sekejap. Tadi apa? Tak dengar jawapan dia tadi. Mat bertemu Hamzah dalam 2 kalimah apa? Majaiz munfasil. Majaiz Ke muttasil. Betul-betul munfasil. Dia Jangan keliru. confuse. Yang ni bergoyah juga. Yang ni goyah juga. Mat munfasil. Kalau qiraat kita guna yang nama belakang je. Mat munfasil, mat muttasil. Untuk ringkaskan. Tapi untuk kita yang tengah confuse lagi kepala dengan ekor ni kita sebut je penuh. Mat jaiz munfasil. Betul-betul dah ingat nanti baru kita sebut yang belakang je. Mat munfasil. Okey, mat jaiz munfasil. Lepas tu ha tadi dah. Nun tasdik. Wajibul khunah. Okey. Bertemu dengan Hamzah. Ishal halqi. Ini tai harfun lin. Tanwin bertemu dengan fa. Ifa hakiki. Aywa. Lai harfun lin. Nun tasdik wajibul khunah. Nisfu sad sukun. Sofir. Tawasud. Bukan Kan tawasud.
Tawasul Umar sahaja. Oh, Omar dia Biasanya rakawah lah. Hams dengan Rokhawah. Hams biasa pair dengan Rokhawah. Okay. Okay. Mutanat tu pun dah. Minal azab. Okay. Yang last ni, Mat. Minal musana ni alif lam qamariyah. Minal azab ni alif lam qamariyah. Minal azab. Ma'arif disukun tetapi ba tu qalqalah wusta. Aywa. Okay. Nun sukun bertemu dengan kha ishar halqi. Aywa. Ya yal'anatu alif lam qamariyah. Nun mati bertemu dengan kaf ifah hakiki. Mim mati bertemu dengan waw izhar syafawi. Nun mati bertemu dengan ta ifah hakiki. Ni suat sukun dah buat kan tadi? Dah tadi skip je. Qai harfun din. Rulla tanwin bertemu dengan lam tasydid idgham bila qanah kamil. Aywa. Waw mim mati bertemu dengan waw izhar syafawi. Allah lafzul jalalah. Tanwin bertemu dengan ra tanwin. Tanwin bertemu dengan ra tasydid. Kalau lafzul jalalah cerita. Kita baca macam mana? Tafkhim ke tarkik? Lafzul jalalah dibaca tafkhim sebab waw berbaris atas. Huruf sebelumnya berbaris atas. Berbaris dibaca fathah. tebal. Okay. Fathah. Okay. Tanwin bertemu dengan ra tasydid. Idgham ma'al qanah kamil. Aywa. Rahim ma'arif disukun. Aywa. Okay. Tayyib. Terima kasih Cik San. Sama-sama. Tadi ada benda nak tanya. Dah ada benda tak lupa dah. Benar. Terselamat. Tadi pun ada soalan nak spare. Lepas tu lupa terus. Astaghfirullahalazim. Ingatan. Apa yang tadi? Tak apalah. Rezeki lah tu. Okay. Siapa next? Ibu. Ibu. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min satu harakat. sunanal ladzina min Ambil balik daripada wayah dia aku. wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Mula wallahu alimun. Wallahu alimun hakim. Wow tu kena baca nipis dulu. Wallah. Allah ni tebal kan? Allah tebal. Wah ni. Jangan wallah. Wah dia jadi. Wallahu alim. Wah nipis. Wallah. Bukan wah. Wallah. Wallahu alimun hakim. Okey, kejap. Untuk ibu, Cik Sa dah buat kan? Cik Sa tengok dan betulkan kalau ada silap, tengok ibu bedah tajwid macam mana. Jadi cikgu Sat. Cikgu sementara.
Dia tanya banyak Okey. lain. Kalau yang tertinggal tu Cik Sal tanya. Okey. Yuri, Boleh Ibu terus. Yurin, mat tabi'i kan? Ya ni. Yuri panjang Sebut je dua mak harakat. mak asli, mak asli. Sebut mak asli je. Asli, Betul. asli. Betul Mak mat tabi'i. Asli. Tapi mat asli Ah, dalam asli mat kategori tabi'i. mat tabi'i. Sebut mat asli. harakat ya. Lepas tu, uh, Allah tu yang ada dalam samsiah. Lepas tu Allah tu tebal. Liubai nalaku. Min dengan waw ni, min mati waw ni. Izhar syafawi. Dia pun sama izhar syafawi. Sukun. Sifat ha sukun. Sukun. Sifat ha sukun. Sukun Hamas. Ya. Okey. Hamas. Hamas. Al-Qawah. Kita. Hamas Betul lah dengan Rohawah, Ya. Rohawah. Betul. Ah. Betul. Hamas dengan Rohawah. Lepas tu, ni izhar syafawi juga. Sunanalladzi ini alif lam samsiah. Sunanallazi lagi. Sunanallazi. Okey. Sunanalladzi. Ini mat asli juga. Min qab ni ikhfa hakiki. Bani qala tu kum bani izhar syafawi. Qalah apa tu? Qala surah. Ba kan? Betul. Kum ni izhar syafawi. Lepas tu ya tu ni mat asli juga. Alaikum izhar syafawi. Lai. Lin. Ya. Lin. Belina. Lepas tu wabah ni macam tadi lah alif lam samsiah. Alai ni sama juga. Tak. Ini bukan klik. Hum alai izhar haki. Lai. Lai ni Mana lai? Ni Li ni apa? Alai ni alai. Bukan dia tu ni. Alimun. 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 Alimun hakim ni izhar haki. Alai ni. Alai ni apa ya? Bukan lin kan? Dia tak ada tanda mati kan? Kalau lin ada tanda mati kan? Betul. Jadi apa? Li tu apa? Ya? Bukan lai. Li apa? Ali. Li tu apa? Li Mak apa? mak asli lah. Betul lah. Aduh. Haki. Asli lah. Betul lah tu. Betul haki. Betul yang tu haki. Hakim ni mak arid sukun. Betul. Kadang dia tanya kita balik. Kadang-kadang dia punya confident tu tapi lama dia fikir. Okey. Ayuh. Terima kasih Cik Sal. Terima kasih Ibu. Okey. Okey, siapa pula? Sekejap. Kenapa pula Bina punya skrin ni macam ni? Okey. Kak Rahmah. 7, 8. Kak Rahmah, kita bagi Cik Sal lagi sekali lah jadi Cik. Okey. Terus Kak Rahmah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Okey, dari segi bacaan ada tak nak kena tegur? Ada tak Pasti. yang perlu diperbaiki? Wa tu azimah. Wa tu tak tebal. Zo tak Kat tepat. Azima. Macam mana? Dari semula Dari semula ke apa ni Cik Sal? Lagi mula ke ambil lagi antamilu? Ambil dekat antamilu. Mula. Okey. Mula balik daripada awal. Mula Semua balik. pasang telinga. Allah. Semua pasang telinga. Okey. Bena bukan apa ni. Bena nak kita alert dengan kesalahan orang lain. So, bila kita baca diri sendiri, kita sedar kat mana kita buat silap tu. Tu sebenarnya. Okey. Kita pasang telinga betul-betul. Okey. Semula daripada awal. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una wa yuridu allazina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima. Okey, kat mana? Siapa? Okey, Cik Sal. Daripada bacaan kedua tadi tu, ada tak nak dibetulkan kat mana-mana? Ni dekat apa? Dekat syahawa tu pendek sangat. Syahawat. Syahawati. Tapi yang tu Kak Rahmah dah betulkan balik masa dia ulang tu. Okey. Ada lagi tak Cik Sal? Tak clear. Tak ada, tak apa. Kita tanya kat sini pula. Ada tak kat lain? Za tu kena itu sikit. Dia tebal sikit tak? Terlalu Azim. ringan. Okey, Dia terlalu ringan. macam azim. Dah cuba tebalkan tapi dia jadi kurang tekanan dekat lidah ni. Dah keluarkan lidah. Nak pakai lidah dah naik tapi terlalu azimah. Dia macam tak Ain. Susah pressure. sikit tak? Ain dan juga za tu. Lidah tu kena bagi pressure sikit dekat gigi atas. Baru awi. Kalau terlalu awi tak tekan, dia jadi sikit. Dia macam tak dapat tu. Dia awi gitu je. Kena tekan sikit lidah ke gigi atas. Azimah. Okey. Okey, Kak Rahmah betulkan kat situ je. Semula. Angkat pangkal lidah. Azimah. Okey, tak ma. Azimah. Aiwa. Okey. Ada lagi tak? Siapa lagi? Kak Yati ada tak yang nak dibetulkan lagi? Huruf Ain tak yang macam kalau dengar macam bunyi alif Hamzah tak dengar bunyi Ain. Betul dekat yattabi'una tak masuk ain. Tak masuk. Jadi bagi yattabi'una. Yattabi'una. Lagi sekali tekan sikit lagi dekat kerongkong tu. Yattabi'una. Okey, yang lain sekejap bagi Kak Rahmah dulu. Yattabi'una. Better daripada tadi tapi kata tak sakut molek lagi. Yattabi'u. Tekan. Yattabi'una. Yattabi'una. Okey. Ada lagi satu, siapa? Udah ada tak jumpa? Siapa-siapa yang ada, pena open je. Kita tak jumpa dah. Kira yang lain tu okey dah. Yang last kali Ain juga Kak Rahmah, yang Azimah tu Ain tak bunyi juga, bunyi Hamzah. Masuk. Bunyi Aku tak masuk. tak bunyi Ain, bunyi alif, bunyi A.
Okey, semula Kak Ramah daripada situ. Mailan azima. Cuba try. Ni payah sikit. Cuba. Dan azima. Ingat suara kita tekan ke bawah. Yang tu Kak Ramah naik atas tu. Jadi pangkal lidah. Tengah, lepas tu word tu baru naik pangkal lidah. Bawah. Azima. Mailan azima. Okey. Boleh. Lagi satu ni. Tak apalah, Bella bagi tahu je lah jawapan dia. Dekat ikhfa hakiki nun jumpa dengan ta ni, Kak Rahmah naik terus ke makhraj nun tadi. Tak ada gap. Lidah dah sentuh ke langit. Tak boleh tami. Dia jadi izharkan pula nun tu. Okey. Semula. Baca ambil al-tamilu sampai azimah. Antamilu mailan azima. Mat jaga. Al-tamilu. Antamilu mailan azima. Ma. Antamilu mailan azima. Aywa. Okey. Cantik. Terus ke benar? Nak beli Dua orang ayat lain? Dua ayat Dua ke? ayat. Dua ayat dia. Orang lain benar kalau tak? Tak ada. Teruskan. Teruskan. Dua ayat. Kak Rahmah dah risau dah tu dia dijudge. Okey. Dijudge oleh semua orang. Tak apa, semua orang kena macam tu lepas ni. Terus. Yuridu. Yuridullahu an yukhaffifa. Okey. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Jadi ke ain. Wa hulikal insanu da'ifa. Nudha'ifa. Wa hulikal insanu da'ifa. Okey, satu yang ni kita nak cepat sikit. Okey. Yuridullah. Hu. Bagi cukup-cukup sifat hu tu. Makhraj kat mana? Kat pangkal kerongkong. Pangkal halq. Jadi jangan ringankan dia. Yuridullahu ringan-ringan je. Tak dapat apa bunyi hu tu. Jangan ringankan. Yuridullahu. Kena bagi penuh semula. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ankum. Dengung dua harakat ain masuk. Jangan an. Ankum. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Baris dah tertukar. Semula baris. Yuridullahu an yukhaffifa. Nak cepat sangat tu. Tak cukup. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ankum. Tu pergi izhar tu. Ankum. Jangan sentuh ke hujung lidah, jangan sentuh le langit. Ankum tidak. Ankum. Hamzah ain bagi ain. Ain tak boleh. Ankum. Tak boleh lah ain. Cedok dulu ain tu. Sangkut tu. Ankum. Macam kena sekat Bina, tak boleh nak lihat lagi dah. Dia kalau dalam kepala tu dia kata tak boleh lah, memang tak boleh lah. Terus wa khuliqa.
وخلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا. Okay, huruf Ain nak kita betulkan balik. Okay. Aduh. Dah betul. Tadi tadi tak cukup ke depan, lidah ke belakang sikit. Jadi do. Ni betul dah Ain. Okay. Tajwid laju-laju. Wallah ni lafzul jalalah dibaca dengan baris baca tebal sebab sebelumnya berbaris atas waw. An ni nun kosong berjumpa dengan ya idgham al-guna. Alaikum ya ni harfulin. Alaikum mim jumpa dengan waw ni izhar syafawi. An tamilu an ifa hakiki nun kosong jumpa dengan ta. Mai ni pun harfulin. Mailan alima tanwin berjumpa dengan ain izhar halki. Alima mad iwad berhenti. Mad iwad. An yuqa idgham ma'al guna. Kak Ramah kena careful dengan huruf-huruf nun sukun ni sebab jadi nak naik ke, jadi nak izharkan nun. An yuqa tak? Lidah kat bawah. Lidah hujung lidah tak naik ke atas. Okay. Idgham ma'al guna. Lepas tu Ankum nun ni berjumpa dengan kaf ifa hakiki. jumpa dengan qaf ke kaf? Kaf berjumpa dengan kaf. Insanun bertemu dengan sin ni juga ifa hakiki. Dan ifa ni mak iwad. Okay. Aiwah. Terima kasih Kak Ramah. Okay. Terima kasih Rina. Terima kasih semua. Alright. Nervous yang lepas-lepas ni kan. Semua orang. Okay. Kita alert dengan kita punya pendengaran. Okay. Next. Siapa? Siapa ni? Siapa Ini next? kan. Hari ni ke? Ini. Hilang sekejap. Ada cucu ke? Kak Ramah tajwid cantik dah Kak Ramah. Careful dekat nun sakinah tu. Okay. Dengan ain. Ain. Kena praktis sampai tak apalah sakit tekak sikit pun. Okay. Saya betul. Okay, Kak Tini. Your turn. Kak Dini. Sibuklah sikit hari ni. Ada tetamu ke? Ada tetamu ke? Kak Dini dah? Okay. Semua dengar semua dengar. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
Um, Sampai sini ke? dia punya Kejap, sebelum tajwid, ada tak? Ada tak kat mana yang nak dibaiki ke apa macam mana? Ada tak Cik Sal? Ada tak? Di mana dah? Kak Yati ke? Belum. Open. Ada tak? Open table. Ke siapa ke? Ada tak yang nak diperbetulkan? Tak ada Okay. Satu je. Satu je Ada tu yang kat sini berperasan. kat mana? Kat Tadi sini dulu. sibuk tu. Kat Tadi kita tanya sibuk tuan sikit je. sebab ada orang nak mari ambil. Adalah tengok dia datang tengok beres tu. Aduh, Okay, kat kat mana mana? kat sini? Kat mana kat sini Tahu rasa? mana? Antaku. Antaku. Kan? Antaku. Antaku. Macam Bawah sikit lidah. Ada gap sikit. antaku tu tak berjadi tadi tak. Tu Okay. antara ni rasa jadi. Antara kat dia jadi rasa. Antaku tu tak apa nak. Situ ikhfa jadi tapi dekat raw tadi dok naik molek pakai lidah. Dok ingat dekat raw. Okay, lepas tu Jaro. dekat wala taqatulu. Tadi qalqalah dia tu dia tak berapa nak surah dia jadi taqatulu, ada kok break sikit. Jangan break. Wala taqatulu, bagi ringan lagi. Banyak soal kesilapan salah soal ni Allah. Kita buat. Okay. Semula ambil balik illa. Illa mana illa? Illa? Ya, Illa. Mana Betul. illa? Illa. Okay. Illa takunu tadi. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Itu. Okey, sekejap. Masuk elok sikit. Ain. Tijaratan antara. أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا Macam ada tambah hamzah. Macam ada tambah hamzah sukun kat belakang. Taqa. Tak mau taqa. Wala taqatulu. Taqatulu dengan taqatulu. Lain. ولا تقتلوا أنفسكم. Jadi bolehlah dok. Cantik dah. Okey. Astagfirullahalazim. Tajwid ya ayyuha majais munfasil hukmi. Aywa. Ya ayyuhallazina amanu mak badal hamzah sebab dia ada alif depan tu. Amanu la ta'kulu tak hamzah syiddah. Ulu mak jaiz munfasil. Amwalakum mim bertemu waw izhar syafawi. Lakum bainakum mim bertemu ba ikhfa syafawi. Lin ya tadi lin dan raqawah lah, dia ada macam raqawah lah, lin lain. Bainakum, okey. Bainakum bil mim bertemu ba ikhfa syafawi. Batili illa ma jaiz munfasil. Antaku nun bertemu dengan ta ikhfa hakiki. Tijaratan ra tu tebal. Tanwin bertemu dengan ain izhar halqi. Antara nun bertemu dengan ta ikhfa hakiki. Radim apa tu tanwin bertemu dengan mim
idgham ma'al gunnah, minkum, nun bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, wala taqo, qaf, qalqalah sukra, ulu an, mak jaiz munfasil, nun bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, innallah, nun tasydid wajibul gunnah, innallaha kana bikum, mim bertemu dengan ra, izhar syafawi, rahima, mak iwat. Hai. Dah. Okay. Oh, dah. That's it. Okay. Alright. Apa Next. pula? Zina minta izin lah. Tak izin keluar. Okay, udah. Terima kasih. Terima kasih semua. Salam. Oh, dah terlancar. Mus pula, mus. Ya. Mus tak? Kamus. Kak Tini jadi cikgu. Okay ke? Ini pula jadi Cikgu cikgu mus. Kak Tini jadi cikgu untuk kamus. Okay. Wa may yaf'al zalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana Sekejap. Betulkan kat sini dulu, Kak Tini, satu-satu. Ada tak yang nak dibetulkan? Kalau Kak Tini tak pun orang lain ke? Ada tak nak minta Kak Mus betulkan kat mana-mana? Start yang mula-mula tu mus. Wa may yaf tu, fa tu biar dia hamas kan. Wa may may tu may biar masuk dengan ya tu. Okay, kat Wa situ dia tekan. may yaf fa tu biar itu sikit. Biar apa? Biar dia hamaslah sikit sebutan tu. Tu tak? Cuba try mula. Wa may yaf. wa may yaf'al zalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara. Mim kan tu tanwin dengan fa tu tak berapa nak jadi mus. Wa zulman fa masuk lalu. Wa zulman. Cuba try. Wa zulman fasawfa nuslihi nara. Okay. Tanwin tu macam mana? Kak Tini kata masukkan terus ke fa tu macam mana nak buat Kak Mus? Ni tengok mulut. Dengung, masa dengung dah sentuh makhraj fa. Fa. Gigi dah terus pergi ke perut bibir yang kat dalam tu. Fa. Dengung tapi makhraj fa dah bersentuh. Cuba try kat situ je. Fa. Manfah. Jangan man. Tunun. Jangan man. Bukan man. Masuk Lidah kat bawah dulu. Hujung lidah kat bawah dulu. Jangan naik atas. Fa. Manfah. Tu lidah dah naik. Itu bukan man. Fa. Lidah kat bawah. Okay. Macam mana fa? Makhraj fa cuba buat. Fa, bibir. Fa. Fa. Okay, bunyi. Fa. Amfa. Macam betul, ambil balik. Wawul fa. Wa keluarkan lidah. Wazulman fa. Okay. Teruskan sampai habis. Wazulman wazul tak naik pangkal lidah. Naik pangkal lidah. Wazulman fasaw. Kalau wazul. Lidah dah keluar cantik dah, belakang tak naik. Dia kena wawul.
Wazulman fasau fanus lihinara. Lepas tak Kak Tini? Tak lepas lagi. Lepas lagi rasa tu. Dekat Tanwin. Dekat Tanwin ke? Okey. Zulman fa. Bukan manfa. Wa zulman. Tu mulut tu duduk dekat bibir tu lalu mus. Masuk ke fa. Dia dengung dekat dia. Wazulman fa. Dah naik lidah balik. Jangan naik lidah. Pak Mus kena huruf man tu jadi ganu sikit Kak Mus. Kak Mus tu tak ganu man. Tak man kena man ganu sikit, man ganu. Wazul man fasau. Boleh. Macam mana cikgu? Lepas tak cikgu? Boleh lah. Okey. One more time. Sampai habis naro. Wazul man fasau. Tak payah. Okay, fokus your voice. Dengung tu pergi ke bibir. Manfa. Wazul man fasau fanus lihinara. Okay, cikgu lepas tak cikgu? Lepas. Lah praktis mula lah mus. Boleh. Cikgu kata boleh lah. Boleh. Okay. Waka nazalika alallahi yasira. Okay. Okay pula salah. Lupa pula cikgu lain. Okay ke cikgu? Okay. Okay, tajwid kamu. Wa main nun sukun jumpa ya idgham al-guna. Ada tasydid dia nakis. Al-aza lika ud. Ada tasydid kat mana tu? Ya, tasydid. Mana tasydid? Wa main. Tasydid tu berapa mus? Tasydid tu kan sabdu. Tak ada sabdu tu. Tanya cikgu, tanya. Okay. Tak ada sabdu lah. Oh, tak ada sabdu ya. Kosong je. Nakis tu betul dah. Nakis tu betul dah tapi tasydid tu tak ada. Okay. Zalika ud. Qalqalah surah. Tapi sebut tu tak surah. Ud. Tak surah gitu. Cuba buat bunyi surah macam mana? Zalika ud wa. Tu break tu tak. Uda wa. Zalika ud wa. Ada sikit lagi tekan tu. Uda wa. Uda juga. Uda wa. Gitu. Pak Uda su. Apa ni mus? Pak Uda. Uda wa. Okay. Cikgu kata lagi sekali. Cikgu kata. Uda wa. Okay. Cikgu besar kata okay boleh lah lepas. Okay. Terus. Nun tanwin jumpa waw. Idgham ma'al guna. Tanwin jumpa fa. Ifa hakiki. Cikgu, huruf sukun semua dia skip ni cikgu. Sukun tu mus. Apa ni sifat huruf sukun tu? Start dengan tu lah. Lam tu lam. Lam inhiraf. Lam inhiraf. Lagi? Lagi? Tu besar dulu. Lam inhiraf. Dia jahar. Okey, jahar lagi.
Dia macam mengalir sikit tu apa benda panggil? Rahawa. Apa tu? Tawasud tak? Aku cikgu Tawasud. tak Ya, tawasud. Tawasud. Okey. Okey, terus Kak Mus. Terus. Wazul min sukun min tanwin jumpa fa ifa hakiki. Saufa nusli hina ron imat iwat. Oh, banyak sikit tu. Sau ada apa? Dau. Sau. Sau tu apa? Huruf lin. Bukan fasau. Fasau tak lin. Dia kena faisau. Masuk wow. Dia ada lenggok dia kan. Lembut dia tu. Sau. Okay, masuk wow. Kalau sau tak. Fasau tak dapat lin gitu. Faisau gitu. Okay, nus sad sukun. Sad sukun huruf sofir. Sofir, jahar. Jahar ke? Sad, rohawa. Sad istitolah. Ke laut dah tu. Okay. Sad. Nus. Hamas. Apa? Sad hamas. Hamas. Jangan. Lagi satu apa? Istitolah. Hamas dia kena Istilah. Istilah tu. Bukan istilah. Hamas dia pair dengan siapa? Hamas dia pair dengan apa? Hamas. Jahar. Rohawa. Dia rokawah. Hamas rokawah. Betul lah tu. Hamas rokawah. Istilah. Betul. Sofir. Dia sofir. Wakana zalikallah lafaz jalala alif lam samsiah baca tafkhim. Yasiran mak iwat. Mak iwat ra. Aku sebut tu. Yasira semula. Yasira ran ra. Keran. Yasira. Mak iwat. Okay. Dah. Terima kasih banyak. Terima Kak Mus. Alright. Okay, kelancaran Kak Mus improve banyak juga tu. Okay. Alright. Next. Saya ada lagi ke? Siapa? Kak Yati. Cikgunya siapa? Aduh. Dah lah risau nak jumpa cikgu besar ni. Cikgu satu lagi pula. Baca je dah. Ada. Okay. Ni ramai-ramai jadi cikgu. Sudah. Okay. Tajtanibu kaba'ira ma tanhauna anhu. Allah. Ma tunhauna. Baris tadi. Tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Okey, kat sini dulu. Ada tak yang nak dibetulkan? Kak Rama, Cik Sal, Kak Tini, Kak Mus, siapa lagi yang ada? Ibu? Ada tak yang nak dibetulkan? Laju. Okey, satu orang ambil tanya. Kak Tini ada tak? Kak Tini ada tak yang nak improve kat mana-mana? Kalau tak jumpa tak apa, cakap je tak jumpa. Sekolah tak? When ibu salah sebut salah tanya.
Okey, Wanudakhilu. qalqalah yang mana? Yang kat atas ke kat yang baris kedua? Dua nak. Muda. Okey, cuba Kak Yati ambil balik daripada situ. Wa nudkhilkum sampai Karima. Wanudkhilkum mudkhalan karima. Aiwah, cantik dah qalqalah. Lagi? Ada lagi tak? Satu je. Dekat ni. Nukaffir ankum. Ra tu tadi macam laju-laju sikit. Nukaffir dia jadi terlompat nak masuk cepat ain tu. Jadi ra kat situ nipis ke tebal? Nipis. Nipis. So cuba buat balik. Nukaffir ankum. Ra ada tawassut. Betul? Lin Umar. Jadi kita tak boleh laju. Nukaffir tak boleh macam tu. Nukaffir ankum. Nukaffir. Dia Tak payah panjang sangat. Sikit je. Nukaffir ankum. Nukaffir ankum. Gitu. Sebelum saya melompat ni. Sebelum melompat. Cuba semula. Cuba semula sampai sayyiatikum. Mana Ustazah? Nukaffir. Semula. Nukaffir ankum sampai sayyiatikum. Nukaffir ankum sayyiatikum. Senyum sikit Kak. Dia macam nak ketebal sikit. Senyum. Nukaffir ankum. Nukaffir ankum sayyiatikum. Wah. Okey, boleh. Kak Yati satu ayat ke dua ayat ni? Satu je. Satu, okey. Tajwid? Nun bertemu ta, ifak hakiki. Kan? Intaj. Nun mati bertemu ta. Betul, ifak hakiki. Okey. Lepas tu? Nun sukun sifat dia jahir, tawassut, istifal, iftitah, gunnah. Ni kat mana? Nun kat mana ni? Tu ada sukun Tak. kan? Dia tak keluar dah. Bila nun sukun yang keluar, dia bertemu dengan huruf lain yang keluarkan hukum, contohnya ikhfa, dia dah jadi nun tu sifat dia sifat arid dah. Dia ada sifat dengung. Kan? Sifat gunnah. Kalau nun mati yang izhar, baru keluar sifat yang macam tunhauna, baru keluar nun. Bila nun yang ada tanda sukun tu, baru keluar sifat huruf asli. Kalau sifat huruf yang ni, yang ni sifat sukun nun yang kosong ni dia dah ada hukum lain sebab dia jumpa dengan ta. Jadi ada sifat yang tadilah sifat arid tu dia jadi keluar hukum ikhfa hakiki tadi tu. Jadi tak payah baca dia lah, tak payah baca makhraj dia lah, sifat dia lah. Tak, kita tak isbahkan dia. Dia tak jadi in dah, kita jadi tajtanibu. Dah tak sama dah. Dia bukan tak keluar dah sifat asli dia tu. Okey. Jin qalqalah subra. Sebab ada sukun, lepas tu kena baca sifat jin lah kan? Ya. Sifat jim ada jahar, syidah, istifal, ifitah, ismat dan qalqalah. Tu dia. Habis. Okey, boleh. Lulus. Ismat apa? Ismat. Ismat tu kelancaran benda tu nak keluar. Bena tak tekankan sangat yang ismat dengan ni sebab dia lebih kepada Arab punya pronunciation. Bagi dia ada huruf yang dia rasa lancar. So kita tak apa. Kita sampai istifa dengan apa? Jin, ifitah. Allah Taza tu apa? Tak boleh nak record.
Itbak lawan dia apa? Itbak. Itbak. Sebab lawannya Ifak. intifak. No, Dia nak ke langit dia susah sikit lah nak sebut. Okay. Itbak lawan dia infitah. Ifitah. Itu je. Yang bawah tu Ismat Izlak tu kita Tak payah. boleh nak sebut untuk knowledge. Untuk knowledge sahaja. Tapi kita tak kata dari segi bacaan tu kita nak zahirkan tu susah. Okay. Dia bukan berkaitan dengan Huruf yang senang disebut lah tak? Izlak. senang disebut. Senang disebut bagi orang Arab lah. Kalau dia bagi dia huruf hamzah susah. Kita senang je rasa sebut hamzah. Mungkin macam tu. So, sebab tu Bena tak tekankan sangat. Tu dari segi apa? Kalau kelancaran sebutan bagi Arab. Okay. Okay. Bu mad asli. Okay. Tadi Jim tu macam ada keluar angin sikit. Apa? Kita taj. Dia macam kena beria sikit. Tolak lidah tu. Jangan taj. Lah. Taj. Tanibu. Okay, terus. Bu mad asli. Okay. Wow ada sifat kan? Tak apa. Dia kadang ada tanda sukun saja kita keluarkan sifat dia. Kalau tanda sukun je. Yang ni dia dah jadi mat asli, so tak ada apa. Kabah tu mat wajib mutasil. Kabah Wajib apa? mutasil. Betul lah. Muta. Apa? Mat dengan hamzah satu kalimat. Kabah ro tebal tahrim. Iroma mat asli. Tunhau nun mati bertemu ha. Nun mati bertemu ha. Ini dah confused dah. Nun mati. Okey, dia kalau ada tanda sukun tu, kalau ada tanda sukun ingat tak Bena kata? Kalau tak ada tanda sukun mesti nama dia apa kat depan? Izhar. Tapi izhar apa kalau nun mati? Nun syafawi, izhar syafawi. Kalau syafawi mati. Kalau syafawi mati. Nun mati apa? Izhar. Halqi. Izhar halqi. Sifat nun. Sifat nun. Sifat nun. Sebab dia mati kan kena bagilah sifat-sifat dia kalau huruf-huruf yang mati tu. Nun. Tawasu, jaha, istifal, unnah. Betul. Ifitah. Matunhau. Waw li haflin. Hau tu haflin. Anhu sama juga. Nun mati bertemu ha. Izhar syafawi. Izhar haqi. Betul. Nun mati bertemu ha. Betul. Nukaf fir ni nipis tapi angkum. Sebab apa dia nipis? Kasrah. Apa ni huruf sebelumnya kasrah. Aiwa. Angkum ifak hakiki nun mati bertemu kaf. Itu sifat mim. Sifat mim. Sifat mim. Mim ada jahar ke hamas? Jahar. Mim. Betul lah. Jahar dia tak ada angin. Okey, jahar lepas tu? Mim. Tawasud. Tawasud. Okey, betul. Nipis. Kalau sifat
Okey. Kalau sifat tunggal dia ada apa? Gunnah, mim, gunnah. Gunnah. Aiwa. So dia kat situ dia jumpa dengan sin. Jadi hukum dia apa? Yukaffir ankum sebenarnya. Yang tu ada tadi. Kumsa. Kumsa. Mim sukun tu ada tanda sukun. Sin. Apa nak panggil? Mim mati Nun mati bertemu, mim. nun mati bertemu dengan sa. Sin. Apa tadi? Apa tadi yang nun mati sekejap. Nun mim mati bertemu. Izhar syafawi. Aiwa. Ankum sayyi'ah mat badal Okey. ikum wa mim mati bertemu dengan Wow. wow idgham tak mim mati Mim mati temu. Ada tanda 15. tak tu mim mati tu? Ada tanda tu. Dia mesti Ada tanda syafawi sukun. bawah tu. izhar syafawi Apa tu? jugalah. Ya, ada tanda sukun je izhar, tak payah Izhar, fikir okey. lain. Izhar saja. Wa nud qalqalah Okolah. qalqalah Nud. sugra wa nud. Dal punya sifat nak ke? Tak payah dah kan? Boleh sifat. Boleh sifat. Sifat dal. Okolah. Sugro. Dah tu berapa? Qalqalah Jahat Hamas. qalqalah sugra. Sifat dal jahar, syidah, qalqalah istifal. Boleh lah. Okey. Boleh. Fitah. Okey. Betul. Qilkum. Ini izhar mutlak ya. Qilkum bertemu dengan lam. Qilkum. Okey, dia izhar je lah. Kita izhar, bukan izhar mutlak. Izhar mutlak 4 kalimah tu sahaja. Okey. Kumud. Idgham mimi kumud. Benar lagi prefer sebut idgham mislain. Okey. Idgham mislain. Kumud idgham mislain. Mud qalqalah dal qalang karimah. Qalang karimah ifa. Okey. Pak hakiki. Pak hakiki karimah rimat masli ro nipis taktik Tarkik. Okey. Mamat iwat. Iwat. Ya, betul. Sekejap Bina. Apa? Sukun mesti izhar ya? Sukun. Bila ada tanda sukun, kita izhar. Izhar tu apa? Kita jelaskan. Macam kita bunyi pergi ke makhraj huruf tu. Contoh lam tadi kan. Khilkum. Maknanya kita izharkan lam. Kalau nun mati. Macam ma tun hau. Kita izharkan nun. Tun. Maknanya kita pergi ke makhraj nun. Nun, lidah, pergi ke langit kan. Tun. Tapi kalau nun mati yang kosong tu, tak ada tanda sukun tu. Dia tak dapat dah. Dia tak dapat dah izhar tu. Sebab dia kena dengung dah. Iltajtanibu. Dia dah sukun apa sifat asli dia dah tak ada. Dia ada sifat arid, which is dengung tu. Dengung yang pak tu, sifat yang mendatang. Sebab dia dah jumpa tak. Kalau yang ada tanda sukun tu, kita kena izharkan huruf. Jelas. Izharkan dia. Okay, terima kasih. Terima kasih Bina, terima kasih semua. Okey. Last ke Kak Syidah? Ada lagi? Tak ada juga. Syidah ada, Syidah. Walah. Lamanya Liza tak dapat join. Okey. Kak Syidah. Okey. Wala tatamannau Sekejap. Benar lost kejap. Awal dah tatamannau. Okey. Semula wala tatamanna Wala. Tadi betul.
wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum. Semula. Okey. Ba Kat mana tadi? ba'dakum. Okey. Kak Syida sebut balik daripada ma. Jangan faddola. Jangan asingkan. Tekan sahaja. Faddola. Ma faddalallah. Ma faddalallahu. Betul. Betul. Sambung je. Bihi. Bihi Tak ba'dakum. mau terkejut. Tak mau terkejut sebab dia ada tawasud kan? Okey. Ba'dakum. Dal. Kenapa dah? Bot baris atas bunyi. Da. Ba dia bunyi atas. Ba Do. huruf ba. Do. Ba. Jangan mulut jauh kan. Okey. Ba'dakum. Ba'dakum. Ala ba'd. Betul. Macam mana tu? Tak betul sangat yang belakang tu. Ba'dakum ala ba'd. Ba'dakum ala ba'd. Okey, ba tu. Ba baris atas tu tak betul lagi. Ba. Ba'da. Okey. Ba'dakum. Ba'dakum ala ba'd. Tak dapat Dot tu. Macam nak keluarkan anak tekak kak. Macam nak keluarkan anak tekak. Lepas ain, lepas tu cuba nak keluarkan anak tekak tu. Okey. Dot. Ala ba'd. Okey, tak apa. Nanti kita betulkan tu dekat PC. Okey. Okey. Kak Syida sampai mana? Ni ayat Dua ni lain. kalau ikut ni akak bagi dengan tu kan dengan Liza. Okey, Dua sikit lain lagi. je. Berhenti Okey. sampai kat Baca tu. dua lain je Dua lain. Lirijali. Tak panjang. Rijali. Lirijali. Tak mau naik lidah ke atas. Liri. Tak mau. Liri. Senyum. Ri tu nipis. Lirijali nasibun. Sekejap. Ikut Bena. Lirijali nasibum. Lirijali nasibun. Panjang tu kan. Tengok balik. Tengok mushaf. Lirijali. Tekan dekat ra. Lirijali. 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 Betul lah Bena? Lirijali. Lirijali nasibun. Nasibum mimma tasabu. Mimmak. Sambung. Mimmak tasabu. So tak jadi. Mimma tasabu walin. Sekejap. Dah elok dah berhenti kat tasabu tu. Mimmak. Yang hamzah tu lupakan je sebab kita dah jumpa dengan sukun. Jadi yang kat tengah-tengah tu macam tak ada. Mimmak tasabu. Mimmak tasabu.
Jangan bu. Ada bu. Dua harakat. Mim Okey. maktasabu. Mim maktasabu. Dekat. Okey. Okey. Sampai situ je. Apa? Tajwid? Tajwid. Okey, sekejap Wa- Wala Nun tu. ada nun waw, ada apa ni? Wajib berguna. Wajib berguna. Nun tu saja. Na tu. Lepas tu kalau ada waw, dia tak jadi. Ni dah jadi apa? Now. Now. Now tu apa? Ifah hakiki. Nun dengan waw. Rashidah. Ya. Nun tu wajib nun tu wajib Awak Wajibul gunnah, lepas tu dia campur dengan ada waw. huruf lin. Fullin. Okey. okey. Lepas tu, Okey, kalimah Allah kita baca tebal. okey. Lepas tu ada alif lam samsiah. Dekat Allah tu okey. Okey, ada. Kemudian ada mat sila kasirah. Ha ni ha damir bihi. Okey. Okey. Kemudian ada izhar safawi. Sekejap. Sebelum tu, ain tu. Ain. Sifat ain. Ain ba tawasud. Tawasud. Jahar. Okey. Okey, tu ambil satu je dulu Okey. Lepas tu ala bad. Kum ala tadi apa? Yang ini ada mim dengan mim mim dengan ain. Mim dengan ain izhar safawi. Okey. Lepas tu sifat huruf tadi akak dah bagi ke dia? Ain dengan jahar tawasud itu. Kemudian Bod. Situ sukun juga. Bod. Apa dia? Sifat dia? Sifat dot apa ni? Istitolah. Dia raqawah dengan jahar. Okay. So kena keluarkan dia punya sifat tu. Nanti akak praktis. Bau. Kena Bang. Dia macam macam berhenti sikit ni. Berhenti macam mana? Kalau berhenti dah. Tak jangan macam ni. Bang. Ba tu dah tak ada, hilang ba tu. Kena ba. Okey. Buat bot yang macam nak muntah tu. Macam nak terjeluar tu. Kalau dengan tak boleh bau. Du. Jangan du. Bang aje lah. Okey, nanti praktis nak muntah tapi jangan lepas. Tahan muntah tu. Jangan bagi terkeluar. Macam ni kita nak muntah dalam kereta, kita hold kan? Macam tu. Okey, teringat zaman-zaman mengandung. Okey, okey, bau. Tak tahu dah guna. Macam-macam term dah guna. Okey, bau yang tak best tu. Macam nak terjelak, macam nak muntah. Macam tu. So kena bagi thought tu tadi tak dapat. Tak sampai bunyi thought tu. Nanti kita praktis. Okey. Terus. Dibaca tarkik nipis sebab di berbaris bawah. Okey. Kemudian apa ni? Ni. Sekejap Nasibukum mim. Tanwin jumpa dengan mim. Sekejap. Mim dengan mim. Sabar. Tanwin jumpa dengan mim dulu. Bumi. Oh, tu wajib berguna. Sebelum tu tanwin dulu. Tanwin jumpa dengan mim. Idgham biguna. Idgham biguna ataupun idgham ma'al guna. Okey. Okey, lepas tu mim dengan mim ni? Tak. Mim ni bukan mim jumpa dengan ni mim.
Ni mim bersabdu ni. Dua-dua wajibul gunnah lah. Wajib berguna. Okey, lepas tu Kaf. Kaf. Kaf tu ada apa dekat kaf? Kaf tu ada hamas. Hamas lagi? Kaf ada hamas dengan Dua je. Kaf dengan hamas dengan Syidah. Okay, kalau salah kena tukar nama lepas ni Kak Syidah. Alright, so habis kat situ, siapa nak tolong sambung sampai 1 sampai jim yang pertama ni, wakaf jaiz yang pertama, lepas tu second tu orang lain pula. Kita habiskan ayat ni. Okay, ibu dulu. Ambil pada ni ya, walin nisa ya. Walin nisa inasibu mimmat tasab saban. Kenapa ban? Dia bukan bari atas. Bas tu sekolah sughra ke? Sekolah apa tu? Apa baik? Sughra. Sughra. Kalau sughra ba tu bunyi macam mana? Mimmat tasab. Kalau sughra Bena kata bunyi macam mana? B-E ke B-A? Ke B-O? B-E. Tasabur. Campur dengan nun mati mana? Tasabun. Sabun ni, sabun ke sabun? Mimmak tasabun. Okay, sebab dia qalqalah senang je. Ben, qabal, ben. Bunyikan je. Kecuali huruf yang bukan qalqalah tak boleh bunyi macam tu. Macam tadi, bau. Kita kena bunyi lain. Sebab ain dia ada tawassut, dia tak ada qalqalah. Kalau ba'at, kita buat ba'at, tu dah macam qalqalah. Okay, kalau huruf qalqalah kita qalqalahkan je lah. Maktasabun. Kaf tu keluarkan hamas. Ibu ambil balik. Mimmak tasabun. Macam ben. Ben. Tasabun. Okay. Kan takut-takut je, macam pelik je kan, sebab tak biasa. Okay, rasa macam pelik je sebut ben tu. Biasa tasabun. Kan susah nak bunyi. Tasabun. Ben pula sebut ben dia. Okay. Tajwid ibu. Walin nisa. Nun tu. Nun tasdid. Nun tasdid dengan ni ya. Apa ni? Majaiz. Majaiz pula tu. Dulu. Nun tasdid apa dia? Nun tasdid. Dulu. Kena dengung baca dia kan? Yelah, apa nama dia? Betul? Wajib berguna. Wajib berguna. Lepas tu, yang belakang tu? Ini mat. Ini kena panjang 45. Kan buat Nisa 6 harakat. Apa? 6? Apa? 4 kali 5. Kan? Mak apa? 45. Mak wajib. Wajib apa? Mak wajib mufasil. Mutasil.
Betul? Betul lah itu mak wajib muttasil. Muttasil. Wajib. Okey. Muttasil. Ah, Wajib muttasil. ibu tahu ni tapi takut salah dia punya dia punya tak yakin tu. Betul dah sebenarnya disebut tadi tu. Okey, terus ibu, terus. Tu apa tadi? Bun nasi bum. Nasi bum bum mima ikhfa. Tadi nasibum mimma exactly sama tadi masa Kak Syidah terangkan tadi. Huruf yang sama tanwin jumpa dengan mim tu. Tanwin jumpa dengan mim. Okey. Izhar lah. Mimma ni mim wajib berbenah juga dengung. Wajib berbenah juga kan. Mimma. Yang belakang tu wajibul gunnah. Yang depan tu tanwin jumpa dengan mim apa ibu? Yauman. Mana? Izhar. Yauman ala Okey, idgham ma'al gunnah ibu. Idgham ma'al gunnah. Tanwin jumpa huruf ya waw mim nun idgham ma'al gunnah. Okey. Okey. Warna cikgu ngeluh dah cikgu. Okey, jangan ngeluh cikgu. Nampak cikgu. Terus sekali tu lah. Wajib belum. Okey. Lepas tu. Kat mana lah. Yang tu tasab. mana mak alif sukun? Tak ada mak alif sukun kat situ. Tak ada huruf mat pun. Ada huruf mat ke? Tak ada. Tak ada. Okey, kaf tu. Sifat huruf kaf. Kaf Hamas. Syiddah. Syiddah. Okey. Ayuh, kasih ibu. Pendek je. Siapa nak ni? Was'alullah. Mus lah baca. Kak Mus. Boleh Kak Mus, sila. Was'alullaha min fadlih. Fad tu dah jadi qalqalah. Jangan qalqalahkan. Fadlih. Macam nak muntah je tapi kita hold. Jangan lepas. Fadlih. Fadlih. Lepas juga tu. Fadlih. Gitu. Okey. Sifat huruf. Betul lah sifat huruf sin. Sin sofir. Lagi. Sin jahar hamas. Lepas tu. Lagi satu lagi. Sofir. Sofir dah tadi. Sofir hamas dengan Mas Rohawa. Okey. Minfa. Ifa hakiki. Sifat untuk huruf dad. Dad jahar. Jahar istila. Itba. Okey, betul. Yang kat tengah dia tu apa? Yang set nombor 2. Syiddah, rokhawah, tawassud. Dad rohawa. Sifat tunggal. Dot. Apa yang makhraj dia daripada belakang, tepi, depan, semua tersentuh naik atas. Kita panggil apa tu? Istilah. Istitola. Lah. Panjang. Makhraj dia panjang. Istitolah. Okey. Istitolah. Alright. Terima kasih Kak Mus. Siapa nak habiskan ni? Jom. Bacalah. Mul bacalah ya. Kita sama-sama tajuk ya. Innallah. Innallah
Innallaha kana bikulli syai'in alima. Aywa. Okey. In Inna. wajibuluna. Okey. Allah. Allah lafuz jalalah. Baca tebal. Bab. Sebelumnya nun markas fatahin. Fatah. Fathah. Okey. Okey, lepas tu? Ka. Syai. Syai afulin. Afulin. In tanwin. Ifa hakiki. Tanwin jumpa dengan ain. Ain halki. Izhar halki. Izhar halki. Okey. Nampak tanwin dia tu sama atas bawah tu. Jadi izhar. Okey. Tanwin selari. Tanwin Ah. selari. Okey. Lepas tu? Lima iwat. Aywa. Terima kasih banyak-banyak. Awesome lah Kak Mus. Kelancaran getting better. Ad hoc punya ayat macam ni pun boleh bedah tajwid. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. So kita habis kat sini. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Lajak juga kita ya, minta maaf lah. Okey. So hari ni lajak tu bukan apa sebab kita buat macam tu tadi kan. Awal-awal tadi tu kita semua kena jadi cikgu pun nak kena dengar elok. InsyaAllah dia bukan nak melatih mencari salah. Nak melatih so that nanti kita baca sendiri. Kita boleh tersedar silap kita sendiri. Gitu. Alright. So kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Abdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Lena. Terima kasih Lena. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua.